서른다는 걸 알아. 진심을 말해줘. Tempat bersejarah di dunia dibina untuk mempertahankan China daripada serangan musuh. Antara binaan terpanjang di dunia ialah Tembok Besar, Mesir. Makam Fir'aun yang berusia lebih 4,500 tahun, salah satu daripada 7 keajaiban dunia purba, iaitu Piramid Giza. Dan susunan batu gergasi yang dibina ribuan tahun dahulu. Tujuan pembinaannya masih menjadi misteri. Machu di Peru, kota purba tamadun Inca yang terletak di puncak gunung. Amfiteater Rom di Itali, purba yang digunakan untuk pertandingan gladiator. Taj Mahal di India, dibina oleh Maharaja Shah Jahan sebagai lambang cinta kepada isterinya. Jordan, bandar purba yang dipahat terus pada tebing batu. Angkor Wat di Kemboja, kompleks kuil Hindu Buddha terbesar di dunia. Meksiko, kota tamadun Maya yang terkenal dengan piramid El Castillo. Greece, tapak bersejarah yang menempatkan kuil Parthenon dan menjadi simbol tamadun Yunani. Itulah negara bersejarah di dunia. Sekarang saya akan memberitahu awak tempat bersejarah di Malaysia. Malaysia mempunyai banyak tempat bersejarah yang mencerminkan warisan budaya dan perjuangan negara. Antara yang paling terkenal ialah Alforja Melaka, dibina oleh Portugis pada tahun 1511, merupakan antara kubu Eropah tertua di Asia Tenggara. Kini hanya tinggal pintu gerbang terkenal Portal de Santiago. Stela Melaka, bangunan merah ikonik yang dibina oleh Belanda sekitar tahun 1650. Pernah menjadi pusat pentadbiran Belanda dan kini menjadi muzium. Fort Cornwallis, Pulau Penang, kubu pertahanan yang dibina oleh British pada akhir abad ke-18. Antara tinggalan penjajahan British yang penting. Kelly Skeletons, Perak, istana yang dibina oleh seorang pelandang Scotland, William Kelly Smith, terkenal dengan seni bina yang unik dan bersejarah. Lembah Bujang, Kedah, tapak arkeologi tertua di Malaysia menunjukkan kewujudan tamadun awal dan pusat perdagangan sejak beribu tahun dahulu. Kota Belanda, Perak, dibina oleh Belanda pada abad ke-17, digunakan untuk menyimpan biji timah dan pertahanan kawasan perdagangan. Kepentingan tempat bersejarah: memelihara warisan negara, menjadi sumber pembelajaran tentang sejarah, menarik pelancong dari dalam dan luar negara, memupuk semangat cinta akan negara dan menghargai jasa tokoh terdahulu. Sekian, terima kasih.